Nama saya Muhammad Amirul. Saya berumur 29 tahun. Status saya dah berkahwin lah. Pekerjaan saya bekerja sebagai kurier Ninja Van sekarang kita. Saya dah jadi ahli dekat Nadi ni 2 tahun. Macam mana saya boleh kenal dengan Nadi ni? Nadi ni ada buat satu program bersama komuniti. Masa program tu diorang ada buat macam-macam lah, macam usahawan, cek kesihatan, program macam-macam benda lah diorang buat. Tapi selepas event tu saya ingat Nadi ni hanya guna komputer dengan print saja. Selepas saya tahu program tu, saya join program tu, saya tahu kat Nadi ni kita boleh cek kesihatan lah. Benda tu yang paling utama bagi saya, sebab memang penting lah kesihatan tu, sebab mudah. Sebab saya ni jenis kerja tak sempat kan. Macam kalau kita pergi klinik kena buat appointment. Kalau pergi Nadi ni boleh terus cek kesihatan. Saya mempunyai masalah tekanan darah yang tak menentu lah, tekanan tinggi, tekanan rendah. So saya pergi ke Nadi ni mudah dan cepat, dan lagi satu tak perlu bayar. Kesan positif daripada program ni, first kali saya tak perlu tunggu lama macam kalau saya pergi hospital ke apa. Lagi satu, Nadi ni dia buka 7 hari seminggu. So cuti saya ni tak menentu. Kalau saya pergi, kalau saya cuti hari Ahad ke, kadang-kadang hospital atau klinik dah tutup kan. So saya boleh pergi ke Nadi ni sebab diorang buka, so diorang boleh monitor saya punya tekanan darah lah.